Singapura menjadi sasaran British. Singapura menjadi sasaran British kerana kedudukannya yang strategik di Selat Melaka, iaitu laluan utama perdagangan antara timur dan barat. Selain itu, Singapura terletak di tengah-tengah laluan perdagangan China-India, menjadikannya pelabuhan yang sesuai untuk mengawal perdagangan di Asia Tenggara. Di samping itu, British ingin menyaingi pengaruh Belanda yang lebih awal menguasai Kepulauan Melayu. Mereka juga memerlukan pelabuhan bebas untuk menarik pedagang tanpa dikenakan cukai tinggi. Akhir sekali, British ingin memperkukuh kedudukan mereka di rantau ini sebagai pusat perdagangan dan mengukuhkan empayar penjajahan mereka di Asia.